Tadi saya ada membaca satu hantaran di media sosial berkenaan dengan seorang doktor yang dipaksa oleh pesakitnya supaya mengesahkan bahawa pesakit itu sihat walaupun sebenarnya dia tak sihat. Pesakit itu perlu kepada pengesahan berkenaan untuk memperbaharui lesen yang berkenaan lah. Jadi apabila doktor berkenaan berkeras mahu betul-betul memeriksa pesakit menjadi marah dan akhirnya dia kata baiklah dia cari doktor lain yang boleh mengesahkan tanpa sebarang pemeriksaan yang rapi. Ini sebenarnya satu perkara yang saya sering sebutkan sebelum ini, terutamanya dalam konteks audit lah, kerana ada juga juru audit yang mengesahkan ataupun mengeluarkan pandangan berkenaan dengan sebuah syarikat yang berbeza dengan bukti-bukti yang ada di depan mata juru audit itu sendiri. Jadi dalam konteks doktor ni pun, sekiranya dia mengesahkan pesakit itu sihat walaupun dia tahu pesakit itu tak sihat, dia telah membuat sumpah palsu. Dan sumpah palsu ini ialah satu perkara yang besar dalam agama. Cuba kita rujuk pada agamawan, tengok apakah status orang yang melakukan sumpah palsu. Jadi berbalik kepada audit juga, dalam laporan audit, seorang juru audit itu mengatakan dia telah memenuhi piawaian audit di dalam membuat pandangan profesional ataupun memberikan pandangan profesionalnya. Tetapi sekiranya dia sebenarnya tidak memenuhi piawaian profesional tetapi tetap menandatangani laporan audit dengan mengatakan bahawa semua yang sudah diaudit benar dan saksama, walaupun mungkin pada hakikatnya berdasarkan bukti tidak seperti itu, dia juga melakukan sumpah palsu. Dan saya pernah bangkitkan dalam mesyuarat Majlis Institute Accountant Malaysia, saya katakan dalam agama saya, orang yang membuat sumpah palsu ada risiko masuk neraka. Sebab kita kena jujur dengan agama kita, tak kira apa suasana ataupun perkara yang dibincangkan.